Sekitar 70 hingga 66 juta tahun dahulu, ketika dinosaur masih menguasai daratan, lautan pula diperintah oleh satu pemangsa gergasi. Namanya Mosasaurus. Walaupun kelihatan seperti dinosaur laut, Mosasaurus sebenarnya ialah reptilia laut yang berkait rapat dengan biawak moden seperti Komodo dragon. Dengan panjang sehingga 15 meter, Mosasaurus boleh membesar sepanjang sebuah bas sekolah. Tengkoraknya sahaja boleh mencapai lebih 1 meter panjang, dipenduhi dengan deretan gigi tajam seperti pisau. Tubuhnya yang panjang dan berotot digabungkan dengan ekor kuat berbentuk sirip, membolehkannya berenang dengan kelajuan tinggi di lautan purba. Mosasaurus merupakan pemangsa puncak, memburu pelbagai haiwan laut. Mangsa-mangsanya termasuk ikan besar, penyu laut purba dan juga moluska bercangkrang spiral yang dikenali sebagai ammonite. Namun, rahsia sebenar kehebatan Mosasaurus terletak pada struktur rahangnya. Rahangnya boleh terbuka luas dan di dalam mulutnya terdapat barisan gigi tambahan pada lelangit yang membantu menghalang mangsa daripada meloloskan diri. Dengan satu serangan pantas, mangsa yang terperangkap hampir pasti tidak akan terlepas. Selama berjuta-juta tahun, Mosasaurus memerintah lautan purba sebagai salah satu pemangsa terbesar dan paling menakutkan di zamannya. Namun, kira-kira 66 juta tahun dahulu, satu peristiwa kepupusan besar mengubah dunia selama-lamanya. Dan bersama-sama dengan dinosaur di daratan, raja lautan ini juga akhirnya lenyap dari muka bumi.